Tutang, seekor kucing jalanan yang kami temui dalam keadaan lemah. Badannya kecil dan matanya seakan meminta bantuan. Setiap langkahnya goyah, setiap gerakannya sukar. Pasukan kami segera membawanya ke klinik veterina di Jetih. Berat dia 1.5. Cek dulu ni. Telinga okey, mata okey. Mulut sikit. Okey. Dari gigi dia pun nampak macam berumur dah. Nampak saya kecil kan. Macam kitten dia tapi umur dia macam setahun 2 tahun. Mulut okey. Okey. Dehydrated sikit. Okey, nampak macam saraf. Check. Saya nampak ya, patutnya kamu kucing normal, dia punya bisa letak gini, itu gini. Tapi ni slow lah. Macam gitu. Okay, itu masalah saraf lah. Dan nak beza masalah saraf dengan masalah patah lah macam gitu. So dia punya nerve saraf dia tu slow sikit. So far nampak sihat. Nak tengok dan betul nampak lah kuyuhan je dagu tu lah. Hari ni baru rescue. Baru tak ada lah. Boleh makan? Tak lagi. Tak apa. Tinggal dia. Nanti kita boleh buat cacing kat kutu. Setelah pemeriksaan dilakukan, doktor memaklumkan bahawa Tutang mengalami masalah saraf yang serius. Untuk mengetahui pesakit lain yang mungkin dihadapinya, Tutang perlu menjalani ujian selanjutnya. Tutang hanya seekor kucing kecil, tapi semangatnya untuk terus hidup begitu kuat. Namun, kos rawatan dan ujian yang perlu dijalankan bukanlah sedikit. Dengan sumbangan anda, kita boleh membantu Tutang mendapatkan rawatan yang diperlukan. Setiap sumbangan anda membawa harapan baru untuknya.